Cuti sekolah ni tak tahu nak buat anak-anak gimana. Kak Syah suggest mari sini, let's go. Kita berada di Pulau Seri Tanjung. Kita naik boat. Nak mari ke Pulau Seri Tanjung ni hanya melalui boat. Sama ada naik di JT Kuala Besar ataupun JT Kok Majid Topak. Bayar tiket dah. Tiket $2 dah. Dekat floating market dekat Pulau Seri Tanjung ni macam-macam makin ni ada. Tinggal nak pilih je. Selain dekat boat-boat dekat floating market tu, ada jugalah kedai kat gerai-gerai. Ada nasi khabu, ada lokan bakar, ada jeruk buah, ada macam-macam lagi. Suasana memang sangat meriah, mendamaikan, jenis open air lagu tu. Hak wajib awak try adalah lokan bakar sini, especially lokan cheese ni sedap sangat, very plumpy and very fresh. Etok dia sini super bau igak je, sangat fresh. Nasi khabu sini bukan nasi khabu biasa-biasa, tapi nasi khabu makan dengan etok sedap. Tak weh etok je, tak bang rasa macam bekak. Ini pulau Uyam. Apa makan dengan dia? Wah, RM5 juga. Sebelum kelik sempatlah kita try es krim kelapa. Krim kelapa literally sedap guys untuk mengakhiri perjalanan kita hari ni. So pakat-pakat pergi ke Pulau Seri Tanjung cuti sekolah ni.